sejahtera, saya Fatina Biha binti Mohsin berumur 19 tahun dan menetap di Ceras, Kuala Lumpur. Saya merupakan pelajar PPISMP ambilan 2025-2030 jurusan Bahasa Melayu. Sedikit tentang diri saya seorang yang suka mencuba perkara baharu dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Saya memilih untuk melangkah dalam bidang perguruan ini kerana bagi saya, pendidik bukan sekadar memberi ilmu tetapi juga membentuk peribadi manusia. Saya ingin menjadi sebahagian daripada proses tersebut, menjadi inspirasi kepada murid-murid serta menyumbang kepada masyarakat dengan cara melahirkan model insan yang berkualiti. Saya sangat teruja untuk mendalami subjek kesantunan berbahasa. Perkara utama yang saya ingin fahami adalah bagaimana aplikasi bahasa yang santun dapat membina hubungan yang lebih berkesan antara guru dan pelajar. Selain itu, saya juga ingin mengetahui teknik komunikasi yang berhemah serta bagaimana cara untuk mengekalkan adab berbahasa dalam era digital yang semakin mencabar ini. Saya percaya bahasa yang indah dan santun adalah kunci utama dalam memenangi hati dan mendidik jiwa. Sekian, terima kasih.